Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar bin Nasir, umur 59 tahun dan isteri saya di sebelah Zarina Ismail. Saya adalah pelajar batch pertama Space UTM 1994, di mana pada tahun tersebut Space UTM adalah satu-satunya universiti awam yang memberi peluang kepada para pelajar untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Kerana di masa tersebut universiti lain tidak ada memberi peluang untuk pelajar untuk menyambung secara separuh masa. Jadi Space adalah universiti yang pertama yang mencetuskan idea memberi peluang kepada pelajar untuk menyambung pengajian di peringkat lebih tinggi. Saya sekarang adalah pesara, baru setahun bersara daripada Petronas, dan saya mengikuti pengajian Mechanical Engineering di Space UTM semasa itu di pusat pengajian di Pulau Pinang, sebelum saya menyambung di Kuala Lumpur sehingga ke peringkat ijazah pertama. Peringkat permulaan di Pulau Pinang, kerana UTM membuka pusat pengajian di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan di Skudai pada masa tersebut. Jadi untuk pengetahuan semua, mengikuti pengajian separuh masa dengan family commitment, dengan kos yang agak tinggi pada masa tersebut, pengorbanan adalah pentinglah, terutama daripada family. Dan kita kena ada satu iltizam untuk memberi pengorbanan di segi masa dan tenaga, dan juga wang ringgit lah, bagi menentukan apa yang kita target tersebut akan tercapai lah. Itu satu mata rintangan yang besar yang student part time ni nak kena lepasi lah. Pada awal pengajian kita ada masalah di segi sumber rujukan, kerana kita belajar di pusat Pulau Pinang yang tidak ada kemudahan perpustakaan, kerana UTM menumpang di, tak silap saya, di Maktab Perguruan di Pulau Pinang sebagai kelas. Dan alhamdulillah dengan kebenaran USM, kita dapat pergi ke USM untuk mendapatkan bahan rujukan, dan sekali-sekala apabila saya di KL, kita pergi ke perpustakaan di UTM Semarak lah untuk mendapat bahan rujukan. Itu satu cabaran yang besar lah. Tapi Space ni ada satu keistimewaan sebab flexibility oleh pihak para tenaga pengajar yang memberi banyak bahan support, nota-nota tambahan berbanding dengan student full time, sebab semua dibagi ekstra note dan sumber untuk kita mengulang gaji pelajaran. Saya adalah pelajar Politeknik Ungku Umar, yang mana apabila saya sambung ke diploma dan jurusan yang sama, Mechanical Engineering, so banyak transfer kredit yang saya dapat. So untuk diploma saya cuma menghabiskan 4 semester, 2 tahun lebih kurang. Kemudian banyak subjek yang saya skip, dan dengan keputusan diploma tersebut, kita di offer pula untuk menyambung peringkat ijazah pertama, degree di Space juga. Dan sekali lagi, bekas diploma Space naik ke degree Space, kita banyak dapat kredit transfer, dan pada saya agak mudah lah apabila saya sambung degree di KL. Kemudahan library dan lain-lain, sesi berjumpa dengan lecturer pun mudah, jadi memudahkan pengajian kami lah. Saya masuk diploma Space 94, kemudian graduate 96 atau 97 awal. Kemudian immediately the next semester tu saya sambung degree kan, for another 3 years kalau tak silap. Dan
saya graduate 99. Kalau tak silap saya lah 99. Terus dengan degree tersebut, walaupun space kan, dia punya value tu sama. Value tu sama dengan student full time, di mana pihak korporat, pihak swasta dia appreciate produk UTM dan mudah untuk mendapat kerja. Dan saya ditawarkan untuk bekerja di Petronas. Pada saya, subjek yang diajar daripada diploma, degree dan seterusnya itu akan berkekalan relevan sepanjang masa. Walaupun dengan new teknologi ini kita kena enhance ourselves lah, terutama dari segi IT, AI dan sebagainya. Tapi the fundamental principle of mechanical engineering tu is applicable all the time lah. Saya pernah bekerja di Bank Simpanan Nasional. Masa husband saya belajar, anak saya kecil lagi. Anak seorang kan. So memang banyak masa dia dekat luar lah. Dia belajar sampai malam. Saya memang berdikari daripada dulu lah. Saya memang bagi sokongan sebab nak memajukan keluarga, nak upgrade kita punya kehidupan kan. So saya sokong lah. Okay, apabila kita belajar apa juga bidang, pada saya ada 2-3 subjek tu yang langsung tak relevan, yang kita tak apply pun masa kita bekerja. Tetapi sebenarnya apabila kita belajar bidang mechanical ni, dia mengasah minda kita menjadi matured, resilient dan boleh membuat keputusan-keputusan kritikal dengan tepat. Kerana mechanical ni one of the toughest subject dalam bidang kejuruteraan, yang mana student mechanical dan student engineering ni dia telah diajar untuk berfikir secara kritis dan boleh membuat keputusan dengan tepat walaupun dalam apa jua keadaan. Sebab mechanical adalah satu subjek yang keras dan kita dah biasa dengan situasi keras ni, dan senang untuk kita apabila kita masuk bidang pekerjaan dan kita boleh membuat keputusan ataupun idea dengan baik. Okey. Pada saya lah, secara peribadi, untuk adik-adik yang akan melanjutkan pelajaran selepas SPM ni, di kalangan universiti awam ataupun swasta di Malaysia, UTM is the best lah, the best dalam bidang kejuruteraan. Yang kedua, UTM adalah satu nama besar di dalam bidang pendidikan dan among the top university in Asia ataupun di dalam dunia pun. Jadi apabila dapat masuk ke UTM ni adalah satu kebanggaan lah. Dan nama baik UTM naklah dijaga dan jadilah produk UTM yang berkualiti, di mana saya dalam Petronas, kita tahu kalau calon-calon apply for UTM for Petronas ni, bila kita tengok sijil UTM ni carry weight lah, dan kita tahu quality of UTM lah. So jangan lepaskan peluang untuk menyertai UTM, satu keluarga besar UTM yang mana telah mempunyai nama besar di dalam bidang pendidikan di Asia dan juga di dunia. Kalau nak pendidikan setinggi angkasa, pilihlah space UTM. UTM is the best. Okay, terima kasih.